Drama Sujud Terakhir Encik Norman bersiaran bermula 4 Februari di Astroria, serta boleh stream di Astrogo atau Sooka setiap Rabu dan Khamis jam 9 malam. Drama dengan 28 episod ini ditulis dan diarahkan oleh Shahruliazad Mohamdin. Terbitan Radius One Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Sharifah Sakinah sebagai Emma, Aidil Aziz sebagai Encik Norman, Tris Hai sebagai Alisa, Rika El Iskandar sebagai Umar, Rashadin sebagai Akish. Drama ini mengisahkan Emma Harudin, seorang usahawan wanita berjaya yang berhadapan tekanan daripada suaminya yang ingin menunaikan ibadah umrah. Dia menolak ajakan tersebut, namun satu tragedi berlaku apabila suaminya maut bersama isteri rahsianya. Apakah akan ada rahsia lain yang bakal terbongkar? Jangan lupa menonton drama Sujud Terakhir Encik Norman.